Apa hukum berzikir ketika khatib berkhutbah Jumaat? Masa tu khatib duk baca khutbah, kita duk berzikir. Kita ambil peluang tu untuk kita nak berzikir. Asalnya kembali kepada hukum dengar khutbah. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum dengar khutbah itu tidak wajib, sunat saja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Hukum bercakap ketika khatib membaca khutbah, hukum dia makruh di dalam mazhab kita Syafi'i. Haram di dalam mazhab yang lain, khususnya hamba ingat kalau tak silap mazhab Hanafi, haram. Wajib dengar tok khatib baca khutbah. Bila kita berzikir, kita tak perhati dengar tok khatib baca khutbah, hukum dia dalam mazhab Syafi'i makruh. Kerana dengar khutbah itu dihukum kita berzikir tu. Nama kita duduk di dalam berzikir. Lagu ni dia panggil rajin tak kena dengan tepat, dia panggil. Rajin tak kena dengan tepat. Berzikir tepat dia masa lain. Ada pun masa khutbah disuruh kita dengar khutbah. Ini bukan soalan jadi soalan sangat. Soalan yang lagu ni pada hakikatnya sebenarnya nak suruh jaga, nak suruh tegur. Jadi di masjid kita ni ketika khatib duk baca khutbah, ada ramai juga rajin duk berzikir, wasbah duk berjalan keras. Tu balik orang duk jaga masjid ni duk tengok molek kedak lagu ni, nak pergi tegur tak berani. Tu lagu itulah. Soalnya kepada orang mengajar, supaya orang mengajar ni dia orang tengah. Bila dia royak, dia tak masuk le tulis ni. Dia tak masuk le tulis ni, nak murid tak boleh lah dia royak hukum syarak. Kalau kita AJK ahli jawatan kuasa masjid dia tegur, nampak gitu, nampak gini pula, balik orang kena tegur tu, angin sangat awak dia jadi AJK, awak jadi kamakang. Dia mari lagu tu. Lepas tu bila tok guru dia tak masuk dia tulis ni dak, dia royak hukum syarak. Dia boleh nak nasihat kepada siapa-siapa pun, dia tak ada ambil duit dia tulis ni, dia tak ada riswah dia tulis ni. Itulah. Lepas tu soalan ni dia nak suruh kata anak makmum hadap berzikir tu, kita tak kena berzikirlah pada masa khutbah. Kita berzikir nanti lepas semaya tu tepat berzikir. Fa idza faragta fansab, bila sudah semaya fansab, hendaklah kamu meletihkan diri kamu dengan berzikir, itu tepat semaya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sudah semaya tu kerja dianya gi pakak gi menega, hak menega, hak nak kerja gi kerja, hak tak kerja berzikir. Lepas semaya tepat dia tepat berzikir. Tepat hak berzikir satu daripadanya lepas semaya. Tak serupa dengan Wahabi berzikir lepas semaya bid'ah dalalah. Masuk neraka. Habis tu hamba kata neraka hak Wahabi kita tak kena takut, sebab bukan neraka Tuhan. Hak kita kena takut masuk neraka Tuhan. Tuhan tak boleh neraka orang berzikir lepas semaya, kerana dia sendiri suruh. Buat hak dia suruh nak masuk neraka kok mana? Tak masuk neraka cegaklah. Pelat Tuhan nak suruh hamba dia masuk neraka. Boleh kata Tuhan suruh hamba dia masuk neraka, membuat hak dia patut aku nak buat neraka, tapi kena buat. Kalau mu tak buat, salah. Tak ada. Apa hak Allah suruh tetap tak masuk neraka. Maka Allah suruh dalam Quran, bila sudah semaya hendaklah kamu berzikir. Bukan berzikir banyak pula. Itu tepat dia. Ketika tok khatib baca khutbah, Tuhan kata kena idza quri'al Quran, ayat tu turun ketika baca khutbah, mesti kena masuk. Dia panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat tu buku khutbah. Idza quri'al Quran, bila dibaca khutbah, fastami'u lahu, hendaklah kamu perhati dengar khutbah. Wa ansitu, hendaklah kamu diam serta perhati dengar. Insat bahasa Arab, bahasa Melayu jangan berkecak, serta perhati dengar. Bukan duk dia jenera dak. Duk dia tak berkecak tu jenera dak, tak kena juga. Dia tak berkecak serta telinga duk perhati. Tok khatib duk kata gapo? Tu insat. Itu hak dalam Quran suruh. Idza quri'al Quran, hak ni sebab tu orang tulis di mimbar, banyak ke ditulis di mimbar nak ingat. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca khutbah, mung kena perhati dengar, kena diam serta perhati dengar. Nabi beri jagaan di dalam hadis sahih Bukhari. Dia kata bila tok khatib naik di atas mimbar, fala idza sa'idal khatibul mimbara fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila khatib naik di atas mimbar, jangan berkecek oleh seorang kamu. Siapa-siapa berkecek ketika khatib naik di atas mimbar, maka laralah ia. Siapa-siapa lara tak dapat jemaah baginya. Semaya jemaah dia tak ada boleh pun sekarang. Kosong jemaah dia. Free. Lara ni free. Kosong. Tak ada tulis pahala sikit abuk jemaah dia. Tu kecek masa khatib baca khutbah, melarakan jemaah kita. Buat jemaah kita tak ada pahala. Itulah dia dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Buat lupa pahala. Dalilnya ada sahabat berkecek pada masa Rasulullah duk baca khutbah. Berkecek masa Rasulullah baca khutbah, Rasulullah tak suruh dia semaya semula, Rasulullah tak tegah sebagai tegah putus dah. Itulah mazhab kita Syafi'i ambil. Itu mu'tamad.